Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-20 21 dari surah Luqman. Bagi kalian memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada muka surat ke-284 jilid yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah قالوا بل نتبع ما وجرنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. Tidakkah kamu perhatikan, sungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya zahir dan juga batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang berikan penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapa-bapa mereka walaupun syaitan itu menyuruh mereka ke dalam seksa api yang menyala-nyala? Berkaitan ayat yang ke-21 ni, kalau kita perhatikan dalam tafsir Qurtubi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Dan sebelum itu, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir, bahawa di antara manusia ada yang bantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapa-bapa mereka walaupun syaitan itu menyuruh mereka ke dalam seksa api yang menyala-nyala, iaitu neraka? Setengah ahli tafsir mengatakan bahawa ini berkaitan dengan Yahudi yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya pada Nabi, wahai Muhammad, akhbirni an rabbik min ayyi syai'in hu. Wahai Muhammad SAW, jelaskanlah kepada aku Tuhan kamu ni daripada apa? Faja'a sa'ikatun fa'akhazathu. Datanglah halilintar, kilat, kena padanya, mati dia pada ketika itu juga. InsyaAllah ada peluang nanti kita akan lihat dalam surah Ra'd. Ada pula yang mengatakan turun kepada Nadhr bin Harith. Ini merupakan seorang pemuka Quraisy yang sangat anti-Islam, yang pernah berkata, innal malaikata banatullah. Nadhr bin Harith ni pandai-pandai mengatakan bahawa malaikat merupakan anak-anak perempuan Allah, tapi mereka ni benci kepada anak perempuan. Sebahagian mereka lah yang dikatakan, wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu musaddan wa huwa kadhim yatawara min qaumin su'i ma bushira bih wa yumsikuhu ala hunin am yadusu fi turab. Sebahagian daripada orang Arab ni cukup benci, malu, aib bagi mereka kalau dapat anak perempuan, menganggap padanya ada perkara yang tidak baik, bahkan sanggup untuk membunuhnya hidup-hidup. Tapi bila sampai kepada malaikat, dia kata malaikat tu anak-anak perempuan Allah pula. Inilah kata-kata seorang tokoh mereka yang bernama Nadhr bin Harith, yang padukan kepada hawa nafsunya. Jadi melihat kepada ayat ini, bila Allah menyatakan bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir, mereka ni sebut perkataan kerana yang dituntut paling tidak adalah salah satu daripada tiga perkara yang disebut ini. Kalau tidak tiga pun, satu pun dah memadai. Bighairi ilmin, kalau ada ilmu pun dah cukup. Tak ada ilmu, mungkin ada hidayah. Tak ada hidayah, mungkin ada kitab yang dibaca. Tidak, tak ada satu pun yang dipakai. Jadi penyebutan perkataan ilmun dan juga hudan dan juga kitab ini, kata Tahir ibn Ashur, ilm adalah merujuk kepada ilmu yang kita kena tuntut. Sebab antara doa Nabi SAW, Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Ya Allah, ajar aku benda yang berguna untukku, tambahlah ilmuku. Maka ilmu ni mengajar kita, akan bawa kita kepada satu kebaikan. Hudan pula adalah pemerolehan pengetahuan melalui seorang guru. Innaka la tahdi man ahbabta. Dia merujuk kepada satu proses. Manakala kitab pula adalah baca buku-buku berguna. Berarti kat sini, yang pertama
Terutama bila sebut ilmun, dia diperoleh dengan perkara yang bersifat argument, yang menggunakan akal. Hudan pula adalah satu yang dianugerahkan Allah menerusi wahyu ataupun ilham ataupun bimbingan. Dan kitab pula adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Jadi kalau kamu tidak mahu mengikuti Al-Quran pun, kamu tentu pakai kitab Injil sebagai contohnya. Mana bukti ikutan kamu, sembahan kamu pada ini? Kalau ditanya kepada orang Kristian yang ada pada ini pun, kita lihat di surat bilangan pun, analisis pun, sebutan tentang Maryam tu dalam Quran lebih banyak daripada yang disebut dalam Bible mereka. Dalam Bible itu pun melarang mereka minum minuman keras sebagai contohnya, makan binatang yang diharamkan. Bahkan dalam Bible itu pun menunjukkan kewajipan untuk seorang perempuan untuk memakai tudung di kepala, kalau tidak dicukur saja. Tapi semua itu tidak diikuti. Maka datang perintah Allah Taala dalam konteks ayat-ayat ini bagi memperjelaskan bagaimana syaitan mempermainkan akal mereka ini. Jadi pengajaran dapat kita petik daripada ayat ke-20 hingga 21 ni adalah menunjukkan bahawa dalil bukti atas keesaan Allah Taala dalam penciptaannya, pengurniaan nikmatnya yang bagai. Allah jadikan seperti makhluk yang besar sebesar matahari, bulan, bintang, dengan anginnya, dengan awannya, menyediakan macam-macam kepentingan untuk manusia, mendatangkan berbagai bentuk manfaat dan juga faedah untuk mereka. Dan di bumi pula kalau ada tersergap di hadapan mereka gunung ganang, sungai yang mengalir, pokok-pokok, buah-buahan, mereka boleh mendapatkan daripada dasar bumi itu segala bentuk logam untuk keperluan mereka. Dan Allah juga menyempurnakan, mencukupkan, melengkapkan nikmatnya yang berbagai kepada manusia ni, sama ada nikmat yang zahir yang boleh disaksikan, yang bersifat boleh kita rasa sepanca inderanya, ataupun nikmat yang kita tidak dapat lihat berupa kesihatannya, kesempurnaan fizikalnya, dari sudut kedudukannya, pangkatnya, pelbagai nikmat yang Allah berikan. Maha suci Allah Taala kadang-kadang menjadikan daripada seorang itu tak ada pendidikan, duduk dalam hutan, tapi anaknya berpendidikan sehingga jadi doktor dia. Bagaimana nikmat yang Allah sempurnakan kepada mereka. Walaupun seorang itu mungkin kerjanya tidak seberapa, hasil pendapatannya tak seberapa, tapi Allah beri kepada nikmat sihat untuknya. Dan nikmat ini juga berkembang masa ke semasa, penemuan-penemuan baru, dan menyempurnakan hidup mereka lagi dengan lebih selesa kesesaan mereka lalui. Walaupun begitu banyak bukti petunjuk yang Allah berikan, tapi ada segolongan manusia macam Nadhr bin Harith ke ataupun Ubay bin Khalaf ke, yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan, Ubay bin Khalaf ni pernah berjanji untuk membunuh Rasulullah SAW, sehingga dalam satu peperangan ketika Nabi SAW mengambil lembing baling ke arahnya, dialah manusia yang paling malang, iaitu Nabi baling kena pada lehernya sedikit, melecetlah dia, matilah Ubay bin Khalaf selepas peperangan itu dalam keadaan penentangannya kepada Nabi SAW. Mereka ni merupakan golongan yang tidak jemu, membantah segala hujah yang telah dikemukakan oleh Islam, dibawakan Rasulullah, dibawakan dalam Quran. Inilah dia manusia yang derhaka kepada Allah SWT. Saya menceritakan pada kuliah lalu kepada tuan-tuan, kebanyakan orang yang tersesat ini mengatakan bahawa mereka mengikuti jejak langkah orang terdahulu ataupun orang keliling mereka. Kadang-kadang kita sebagai bapa pun masih lagi dalam kerangka pemikiran bimbingan anak-anak ni, antara cabaran paling utama anak-anak kita yang berada di universiti sebagai contohnya. Soalan daripada seorang al-ukht al-fadilah, seorang gadis yang mulia, bila melihat keadaan belajarnya, kawan-kawannya semua hidup berkapal, ada teman, ada kawan laki, ada boyfriend, yang laki pula ada girlfriend, dan menjadi satu kebiasaan, satu lumrah, satu norma, benda haram yang dinormalisasikan, dijadikan satu kebiasaan. Apa cara mengatasi perkara semikian, tuan-tuan? Kita sebagai ibu kadang-kadang berada dalam persimpangan yang amat payah. Tak bagikan mereka ni sedang belajar, bagi benda ni haram, tak bagi semua orang ada apa kita panggil sebagai temannya seperti itu. Tuan-tuan, berpeganglah kepada Islam ini, kepada surah Allah, walaupun ia pahit. Ini tanggungjawab kita sebagai bapa untuk mengingatkan anak-anak selalu, kerana istiqamah ni adalah antara perkara yang paling penting dalam Islam. Istiqamah mengikuti kebenaran, pegang kepada siratal mustaqim ni, seperti yang berlaku pada seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam dan menjadi salah seorang daripada kibarus sahabah. Bahawa Abdullah bin Salam ni bermimpi dia pegang kepada al-urwatul wuthqa. Nanti saya akan cerita pada waktunya nanti. Itu sebab antara doa Nabi kita salam, itulah Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Maksud kat sini daripada doa Nabi SAW ini, minta kepada Allah SWT supaya selamat daripada al-hauri ni, makna nuqsan ba'da ziyadah wa taghayyuril hal min at-ta'a ila al-ma'siyah. Minta kepada Allah ni supaya kita diberi istiqamah, tahu, kekuatan untuk melakukan kebaikan ni walaupun manusia semua melakukan sebaliknya. Jadi nasihat kepada anak-anak gadis, kepada anak-anak teruna kita ni, supaya selalulah berdoa kepada Allah SWT. Antara doa yang paling banyak Nabi ungkapkan seperti riwayat Bukhari daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawa Nabi kita berdoa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Kerana fitnah yang berlaku dalam kehidupan paling ujian bagi anak-anak muda, iaitulah kehidupan dalam bentuk mempunyai pasangan seperti
seperti ini. Padahal ia diharamkan. Belum berlaku perkahwinan, tapi berjalannya, menaiki motorsikalnya bersama, menaiki keretanya, dan banyak kes yang kita dengar berlaku perkara maksiat di dalam kereta. La ilaha illallah, la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Antara fitnah yang paling besar dalam kehidupan seorang, kata sahabat yang mulia Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, seperti disebut dalam Hilyatul Awliya, man ahabba an ya'lam hal asabathu fitnah aw la falyanzur fa in raha halalan kana yarahu haraman aw yara haraman kana yarahu halalan falyalam annahu kad asabah. Hadis ini ataupun athar ni riwayat Ibn Abi Shaybah. Nak tahu tak seorang itu kena fitnah dalam agamanya atau tidak? Antara tanda dia telah mula ditimpa ujian dalam beragama ni bila dia melihat benda yang halal tu sebagai haram dan merasakan benda yang haram tu tak ada apa-apa untuk dilakukan ini. Maka ketahuilah olehmu saudara, bila berlaku keadaan demikian, sungguhnya kamu sedang diuji dalam agamamu. Maka inilah dia kewajipan yang perlu kita ketahui dalam hidup. Perkara pertama, kita mesti mengetahui apakah penyebabnya bahawa kita terdorong untuk melakukan maksiat ni. Ini panggil sababud da' dalam sebuah kitab yang bertajuk Ada' wad Dawa', ubat dan juga penyakit. Penyakit dan ubat. Maka kita hendaklah mengetahui apakah perkara yang mendorong kita untuk melakukan maksiat ini ya. Kerana pergaulan ke, kerana melihat pada media sosial yang mendorong kita untuk mengetahui lanjut ke, sehingga kita melihat perkara-perkara haram, perkara-perkara khali'ah, perkara-perkara pornografi itu bukan lagi satu perkara yang diharamkan kerana keterbiasaan yang telah pun berlaku dalam kehidupan pada ini. Kena pasti apakah sebab utamanya. Lagi hendaklah kita ni memiliki satu keazaman, niat yang bersungguh-sungguh disertai dengan tekad. Dalam kes anak muda hari inilah yang terdorong kepada hidup berkapal dan juga melakukan perkara-perkara maksiat. Kita sebagai ibu ayah ni kena berusaha lah untuk membimbing mereka, memberikan satu mereka ni apa kita panggil satu motivasi lah supaya untuk bertaubat dengan taubat nasuha, mendoakan untuk mereka, menghantar untuk mereka nasihat masa ke semasa, menghubungi seperti yang kita pelajari pada kuliah yang lalu, bagaimana perkataan digunakan Al-Quran ini merujuk kepada satu benda yang bersifat berkesinambungan, bukan bermusim-musim, perlu diingatkan selalu, dipanggil dengan panggilan yang merupakan satu bentuk kemuliaan dan membayangkan kepada anak tu betapa mereka ni merupakan buah hati si ibu, si ayah untuk dijaga, dipujuk. Ini perkataan-perkataan pendekatan Quran yang dapat kita lihat. Dan mencari waktu-waktu kemustajaban doa, kemakbulan doa, waktu malam sebagai contohnya, berdoa kepada Allah supaya diberi kekuatan, jangan terdorong untuk melakukan perkara maksiat. Dan begitu juga antara faktor bila kita mengenal pasti apakah penyakit yang berlaku ni menyebabkan dorongan melakukan maksiat begitu kuat dalam diri. Untuk si anak ni lah sebagai contoh, kita ibu ayah ni barangkali kerana anak ni jahil lah agaknya. Betul lah dia ada ambil pendidikan Islam, syariah Islamiah sebagainya pada peringkat sekolah masa SPM dulu, tapi oleh kerana tidak diberi peringatan, maka kadang-kadang apa yang dihafal tu dia tidak faham. Ini namanya orang jahil. Seperti yang dikatakan burung kakak tu, dia tidak faham apa yang dibacanya itu. Maka kita sebagai ibu, sebagai ayah mesti mengingatkan mereka, beritahu ke mereka, ni kamu telah belajar kan, berarti percampuran lelaki perempuan dan suasana seperti merupakan perkara yang haram, kena elakkan. Alangkah baiknya kalau kamu dapat beritahu pada pensyarah kamu perkara sedemikian, walaupun mereka menganggapnya biasa, tapi bagi kami orang Islam tidak boleh melakukan sedemikian. Tidaklah duduk seorang lelaki dengan seorang perempuan, melainkan syaitan yang mengambil peluang itu menjadi yang ketiga untuk menghiaskan bagi mereka sehingga terbawa kepada perzinaan dan sebagainya. Lagi yang kelima, pesan para ulama, para salihin menghadapi situasi seperti ini mengikut perkara yang dinormalisasikan sehingga menjadikan perkara yang haram itu sebagai halal, pergaulan bebas antara lelaki perempuan. Maka hendaklah si anak ni diajar untuk ingat kepada Allah selalu. Nak kamu mengambil kos yang berat, tahu tak kamu sebenarnya semua ni yang bukan menjadi mudah bila kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Nak ayah nak mengalak kamu untuk baca surah Al-Baqarah kerana Nabi menyatakan fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasrah. Siapa baca surah Al-Baqarah ni dia akan dapat keberkatan. Kamu belajar kos kamu sangat berat, tak boleh baca 286 ayat seharian, bacalah dalam masa 10 hari. Kita berigalakkan kepada anak-anak kita, mendorong mereka menunjukkan jalan yang lurus, kerana kita telah pelajari surah Luqman ini bagaimana satu perkara itu disertai dengan penjelasan. Banyak perkara saya nak share dengan tuan-tuan dalam keadaan kita pada ini yang cabaran-cabaran lalui. Anak-anak muda, anak-anak kita berada di universiti yang terdorong perkara-perkara yang haram seperti ini tanpa perasaan malu untuk mengambil gambar dengan seorang perempuan ataupun seorang yang disangka sebagai temannya, yang disangkakan hidup semati dengannya, mengambil gambar dalam keadaan yang tidak sopan sebagai contohnya. Ini semua memerlukan kepada rawatan. InsyaAllah perkara ini akan saya bawa lebih lanjut pada kuliah akan datang, jawapan daripada para ulama terhadap ujian dalam pergaulan ataupun dalam beragama yang berlaku kepada anak-anak muda pada ini, muda-mudi. Amat penting untuk kita pelajari pendekatan-pendekatan ini sebagai ibu bapa untuk mengelakkan mereka terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Kerana kita telah pelajari dalam ayat ini, mereka mengikuti orang lain. Qalu bal nattabi'u, kami ikut je, tak nak gunakan akal. Maka perkara ini perlulah dibenteras. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang langkah-langkah berikutnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.